Aku balik lagi dating. Lagi dating sekejap. Jadi dah demi menjaga hati. Sekejap je. Daripada pukul 8. Kot 8 ke? 9. Macam tu lah sebab aku siap lambat kot. Pukul 9 rasanya. Sekian. Aku pergi makan dengan pergi dating. Omen. Aku gurau. Gurau. Tak kata lagi gurau. Asyik Mina. Tak boleh. Aku dah ada power. Cakap. Ada power. Omen. Hatiku sering bertanya. Aku ada power tau. Jangan. Tolonglah jangan. Ya? Jangan. Setinggi mana kau bawa diri akan aku daki. Aku rasa macam ada sesuatu lah dekat mata. Cinta tersimpan. Alah Walik, tak nak lah. Kita tak minat Walik. Ada bulu mata. Hai. Yuk. Aku baru balik. Baru je sampai rumah. Baru berapa minit? 13 minit. Tak. 18. Ya ke? Sebab sampai rumah pukul 1.50 berapa tau. Aku pergi dating 15 minit. Taklah, tak rasa. Tak ingat 40 lebih ke 50 lebih macam tu lah. Lepas tu aku ambil gambar. Aku minum. Aku apa lagi? Kita jumpa power. Power kita nak pergi Perak besok. 3 hari. Jadi kita pergi dating dululah. Nanti kita rindu macam mana? Power kita nak pergi Perak. Baru tahu. Aku baru tahu tadi. Dia pun baru tahu sebenarnya. Jadi hari-hari lah aku live. Korang kena teman aku. Tak boleh ikut sebab ada budak-budak kerja. Kalau dia seorang tak apa, aku boleh. Tapi ada budak-budak lain. Jadi kita tak boleh ikut. Kalau tak ada orang kerja, kita ikut power kita. Tak punya ayam. Ayam apa? Sama ya? Tadi ada orang usah. Ada orang usah aku. Habis aku cakap, aku ada power macam tu kan. Ada orang tanya, seorang ke? Munguk.
Lepas tu dekat jambatan kedua tu kan dia orang ada ikut yang lari-lari tu, yang ramai-ramai lari-lari tu kan. Aku tunggu Mamat, dia ambil handphone, jadi aku sorang-sorang lah dekat situ. Sikit kan, sebab dia macam kena palau. Takkan aku nak layan dia. Cantik. Tahu aku cakap kat dia, lama sangat ada orang usah. Lepas tu dia kata, dia nak lari ke dia nak naik kursi roda. Kalau dia tinggi aku pakai kereta, aku buka kereta cepat-cepat, aku kira. Tak boleh kira. Katik. Ya Allah, tak baik. Makasih. Follow lagi. Banyak-banyak. Kan aku yang ni macam lambat sikit nak naik. Tak baik betul. Betul lah. Taklah gurau je, minta maaf. Siapa suruh dia tegur aku? Jahat kan? Tapi dia bagi 2 kot dengan lagi seorang. Tak tahu macam mana. Dia bagi 3 hari je lah. Esok petang dia gerak. Hai. Jadi kita orang jumpa dulu lah ya. Kita pergi dating, peluk-peluk, cucum kan. Beria. Kita orang pergi jumpa dulu. Nanti rindu macam mana. Tengok produk. Aku rasa aku ada taruh dekat beg kuning. Tapi untuk perempuan je lah. Bukan untuk lelaki rasanya. Hai. Nanti tu orang rindu macam mana. Siapa nak tanggung 3 hari? Berapa jam pun dah tak boleh tahan. Rindu. Bukan macam korang single. Korang tak apalah, dah biasa. Kita tak. Maksud lah makan rasanya 3 minggu. Kan 3 hari tu macam lama. Tapi nasib baiklah 3 hari je. Kalau lama macam mana? Stres aku kat rumah. Nanti aku sakit-sakit, siapa nak pijat aku? Aku fikir tu je. Sebab aku sakit-sakit tangan belah sini. Aku tak tahu kenapa. Alah. Sekejap. Hai. Bila naik? Yalah. Ya, dek. Tidur elok. Elok. Jom. Di mana? Mata. Sekejap, ada kacau. Dulu kalau benda apa? Tak tahu. Apa tu? Masuk abuk. Dulu kala.
Filter. Aku pakai filter. Harap okey. Pelan-pelan naik. Kenapa adik besar mata dia. Besar tak? Duduk je tak? Sana sikit. Kita jumpa. Tak nak lah. Ew. Tak gurau-gurau. Oh, ni yang hari tu. Oh, aku ingat. Dia matang, mungkin dia manis. Sambil. Kita ke tak dari kampung jap. Dia cari orang. Dia nak jumpa siapa tah tadi? Man. Siapa tah? Siapa tah Man? Tak. Makan apa abang suka? Yelah, takkanlah kau nak makan apa yang orang suka. Kalau kau tak suka kok. Hai JDR. Haus lah. Asal? Spek baru tak pakai. Dia tak kena dengan mata. Abang akan bisa ke? Ya. Tak main game ke? Tak kot, penat. Dah tengok ayat. Dia ada chat aku tadi tau. Semalam. Siang. Dia tanya. Aku cakap lah. Aku dah bagi tahu kau dah. Tapi kau asyik nak kau je betul. Sampai kau fitnah. Ya. Aku nak cakap kau tak bagi aku ni pun bagi tahu kau. Kau aku nak bercakap pun tak boleh. Yelah, aku bagi tahulah. Aku tengok chat kau. Aku nampak dia chat, aku tak tahu je. Lepas tu aku tengok hai. Lepas tu aku tengok kau punya chat. Aku kira balas dia. Dia tanya je ada orang jual ke. Aku kata ada lah, itu yang dulu. Entah tahun bila punya. Memanglah kau tak halang, cuma aku cakap kau macam tak betul. Aku cakap tu tak betul. Kau je yang betul. Kau tak dengar apa aku cakap. Kau baca je tapi kau tak nak berfikir. Betul kau betul macam itu. Atau suka macam tu.
mana dah? Nak tengok tak? Aku warna petang tadi. Mana? Ni tak siap lagi. Yang ni. Tapi belakang ni aku tak colour sebab aku penat. Bukan penat, aku malas. Tak cantik sangat kan? Tak siap lagi warna air dia. Aku penat, nantilah. Sekarang ni aku nak warna 30. Alah, kenapa 30? Maksudnya 80. Kalau sekarang ni nak warna itik. Penat. Terang. Bosan aku. Siapa malam dia ketam? Tak tahulah. Masa aku kerja je. Memanglah. Sebab tu aku cakap. Aku bagi tahu apa pun kau tak percaya. Kau nak salahkan dia je. Padahal aku tak kenal pun dia siapa. Dia pun masuklah aku sekejap je. Hari tu dia tinggalkan satu komen je. Lepas tu dia dah keluar. Dia memang selalu macam tu. Tapi kau tak percaya. Kau kata dia. Aku tahulah dia masuk memang sekejap je. Setakat 1-2 komen lepas tu dia hilang. Masih kisah. Memanglah kau silap. Dia cakap dia maafkan kau tak? Dia kata dia okey je kan? Dia kata tak apa tak? Dia okey je kan? Macam khabar baik. Dia maaf je. Ya ke? Aku cakap dia tak payah maafkan kau. Gurau-gurau. Tak payah maafkan dia. Aku suka je dia tu kan. Aku suka dia fitnah. Terbaiklah dia tu. Fitnah. Kau sengaja lah. Padahal tu orang lain. Memang daripada dulu lagi ada. Daripada 2000 berapa. Masa aku kat sana lagi. Aku terkata lah aku makan belacan tadi. Oh, sampai sini kata dia. Macam tak sedar tapi aku kata hidung. Ada masa aku kata sampai mata tau. Tapi ni mata okey. Cuma hidung sampai dekat sini dia kata. Daripada sini, dekat sini sikit. Tengok yang belacan. Aku suka beli belacan yang jejak tengah ni. Tengah apa? Warna plastik warna merah. Kalau yang tu dia tak gatal. Bau dia pun sedap. Rasa dia pun. Ada orang pakai belacan yang bau dia pun dah rasa macam gatal-gatal. Sebab mungkin terlalu kuat dia punya udang. Bakar tak? Aku punya tak payah bakar. Yang aku beli. Ada yang aku beli dah siap bakar dah. Yang dekat Melaka tu. Tak habis lagi aku guna. So, aku kasih sikit-sikit.
Belacan apa? Belacan ibu Macam ibu atau ibu ke? Yang dalam terpau Yang tu okey juga. Tak rasa gatal ke apa. Tentu pandaikan. Aku pandai. Kau je tak pandai. Gurau-gurau. Minta maaf Adik, nak nyandor pula. Aduh. Lagi siam tak? Macam-macam macam pedas. Dia orang masak manis. Anak siapa? Anak J dengan Z. Meh. Cuba kalau aku cakap engkau yang buat akaun tu, kau rasa apa? Seboleh-boleh aku cakap engkau. Kau kata apa? Selama aku masih bisa hujan ke? Aduh, macam mana ni? Hujan-hujan tidur sorang-sorang ni. Aduh. Mana boleh. Makasih tau. Pakai cincin. Tak apa, aku ada banyak dah. Adik tanya sikit boleh tak? Macam tu. Tak macam orang. Tahu, kau buat macam tu aku rasa macam menyampah. Ni jujur cakap ni. Rasa menyampah. Sebab yang petak pun buat macam tu juga. Si petak tu sama macam kau. Muhammad pun kata kau tu si petak. Sebab kau punya cara tu sama macam dia. Aku bagi tahu Muhammad. Waktu tu juga. So kau chat tu waktu aku keluar. Aku cakap kat Muhammad, kau ni cakap macam ni. Padahal tak ada pun. Lepas tu dia kata, petak tu. Tapi tak bagi nama petak, dia bagi nama lain. Oh. Dia tu petak lah tu. Tak ada orang lain dah. Dia tu cerita. Sebab apa? Kau punya cara tu sama. Tak tipu. Ni betul-betul ni. Betul-betul macam petak. Pakai kain je lah.
merasuki. Apa yang petak? Alah, kau tak tahu. Adudu. Mungkin saudara mara dengan aku. Ambil sampah. Sebiji. Cuma dia terpisah. Dia duduk dekat mana? Dekat satu negeri tu. Tak. Mamat Gisem. Satu je. Kau nak ke? Mana ya? Kau kata kau pergi sana, mana gambar kau? Tengok. Kau tipu ni nama sama. Dia baru masuk ni. Nama dia sama. Bawah dia pun nama sama. Nama betul. Bawah tu nama betul. Atas tu nama dia yang dekat akaun tu. Weh, sumpah tak tipu. Masuk. Tapi bukan orang tu. Nama dia je. Tak tipu. Mana tengok. Takkan kau pergi sana tak pergi jalan-jalan? Tak ambil gambar bersama? Takkan kau ambil gambar seorang? Siapa yang ambil gambar sama-sama? Hai Talha. Hai Talha. Makan babi. Yalah kau. Makan kek. Suren, hai. Mamat. Apa khabar? Baik. Baik. Kata boleh lagi. Macam kau? Bukan nasib kau. Gurau. Suren. Hari tu Suren semalam. Kan? Semalam Suren tak masuk. Aku cari Suren. Suren mana? Rindulah Suren ni. Dia tak ada rasa sunyi. Macam itu. Suren tak ada ke? Di jalan. Suren tak ada rasa macam tak seronok.
kena timur juga ke tak? Aku nak cakap tapi aku tak tahu tu tempat tu apa nama. Utara lah kan? Utara. Utara. Dia asal mak dia, keluarga dia. Macam aku apa? Hai. Cik bodoh. Tak boleh. Aku kan mendarat dekat bumi ni. Aku kena duduk sini sebab aku punya selendang hilang. Jadi aku terpaksa duduk dekat bumi ni. Kepala duduk dekat bumi ni yang banyak dengan orang jahat. Alien. Aku bukan alien. Saya nak muntah lah. Salam. Sudah sesama juga ke? Lipstick aku tak pekat hari ni sebab aku pakai yang 62. Wow, merahnya. Suran. Merah sangat. Okay dah. Yang 62 tu dia warna dia macam purple-purple sikit. Sampai sabar. Makasih ikut apa? Yang mana? Yang ni? Yang ni, makasih. (07) Ya, lip stain 07. Sebab dalam gambar dia tak pekat sangat. Aku beli dalam tu je, dalam TikTok ni. Aku tak pergi Watson. Tak pergi. Aku susah nak pergi Watson. Sebab Watson dalam mall dia tak ada dekat tepi-tepi jalan. Kalau tepi jalan pun jauh. Dekat Kulim Bandar tu. Jadi malas nak masuk naik atas. Malas. Tapi seronok lah kan. Tapi malas. Aku beli dalam. Ya, malas. Mahal. Dah tak mahal dah yang ni. Masa dia keluar mula-mula tu mahal. Sekarang dekat Watson pun dah murah. Masa aku beli 60 berapa lah? 60 lebih. Lepas tu bila sekarang dah 30, 20. Macam gitu je harga dia. Kepala otak. Tambah mahal guys. Kalau aku nak tengok warna macam dalam
dalam handphone kan beli dia dapat murah kan. Jadi aku pergi sana, aku tengok warna, kalau okey aku masuk dalam ni, aku beli kat dalam ni. Dia macam tu. Tapi yang ni tak bagus sebab dia kalau minum-minum pun boleh hilang, sebab dia tak macam yang aku pakai yang kilat-kilat tu, yang nampak berkilat tu kan. Dia tak sama macam tu. Yang tu lagi bagus. Cuma warna dia macam susah sikit. Kalau ambil satu warna dia macam terlalu pucat. Kalau ambil yang satu warna dia macam terlalu gelap. Kena beli. Tak. Aku simpan duit, aku nak pergi merayap. Bulan 6 aku nak pergi merayap. Tapi tak tahulah macam mana, aku takut naik ferry. Dia macam, aku tengok orang post, dia macam berombak-ombak tu kan. Aku takut lah pula. Aku memang takut dah. Bila aku tengok video orang post tu lagi aku nampak takut. Jadi aku rasa aku pergi jalan naik kereta je lah. Mana-mana tempat yang tak menakutkan. Kuala Perlis jauh tak? Tak tahulah. Orang yang aku tengok orang komen, dia kata daripada sini memang ombak dia macam tu. Kalau daripada sana tak sangat pun. Daripada Perlis. Kan, orang kata macam tu lah. Aku baru balik tadi pukul 2 aku baru balik. Naik tongkang. Tongkang tu apa? Tongkang apa? Tongkang. Apa ni? Apa ni? Macam barang-barang je. Time birthday ke? Aku tak tahu sebab bulan 5 kita, kalau jadi kita nak pergi mana? Kita pergi Kelantan dulu. Patutnya aku nak beli bulan 5, tapi kan kita nak pergi sana. Jadi dah ambil cuti. Kalau dah ambil cuti bulan 5, kita tunggu bulan 6 pula lah. Aku cakap dah aku nak pergi sana, tapi aku takut dengan ombak tu. Apa tu, makasih tau. Ombak tu buat aku risau. Sampai birthday. Itulah. Ada 2 benda tu. Ada 2 benda tu. Bosan. Kat mana rasa? Aku tengok orang punya video naik ferry tu. Tak tahulah. Tengoklah macam mana. Kalau aku takut, aku pergi tempat lain yang nanti aku fikirlah kat mana selain Langkawi. Langkawi je panas. Dah lah. Terima kasih. Dia naik kereta taklah seram sangat. Phuket. Mamat dia kata tak bagi. Bukan tak bagi, dia macam tak payahlah, dia macam gitu. Bila aku ajak, tak payahlah. Sebab dia nak macam tak nak pergi berdua kat sana. Dia risau nanti kalau aku tarik seorang-seorang tak lepas. Risau. Tak lagu-lagu lah. Aku je pandai-pandai. Taklah. Kecil je. Nak jalan. Takut. Macam mana? Air terjun. Tak nak lah. Sabar. Lagilah aku takut. Kalau boleh aku nak naik kereta je. Kau faham tak perasaan aku ni? Kau tak faham kan? Mamat je yang faham. Korang semua tak faham.
Alhamdulillah. Pernah tak pandai. Kenapa sampai aku tak pandai? Aku ni apa je yang pandai? Ha? Atan? Mana? Sayang. Bibir aku bergerak. Ada filter. Apa pasal? Asal Labuan Bajo kat mana? Kat mana tu? Kat mana tu? Baby. Dia ni bengap. Kau ni. Aku dah cakap. Kau boleh nak naik kereta je. Tapi tengok aku cuba. Kalau aku naik ferry. Kalau aku boleh. Tak takut. Ahmad dah balik. Aku nak endang. Kalau boleh, tak takut, aku pergilah. Kalau takut, aku tak boleh nak naik. Duduk dalam bagasi. Aku pergi naik kereta je lah. Pergi tempat yang boleh naik kereta. Macam tu. Nampak mama, asal? Kenapa? Dia mak nak kemas bilik kot. Nak kemas bilik ke nak kemas dapur? Semalam aku tak basuh kuali sebab aku malas semalam. Lepas tu pukul berapa kan kita dah masuk bilik, mamak pergi dapur. Pergi ambil air kot. Lepas tu dekat kuali tu bergerak sendiri. Lepas tu dia marah aku. Dia tak marah aku pun. Dia cakap, sebab tu lah tak nak tinggalkan yang tak basuh, dia kata. Sebab semalam aku malas. Aku tak basuh lah kuali tu satu. Jadi dia panjak satu je kan. Tak basuh kuali tu satu je. Itu pun sebab aku goreng ayam je, bukannya masak apa pun. Cuma bekas goreng ayam. Hai. Bukan masak-masak yang lain. Ni aku tinggal 3 hari. Aku tak tahu lah. Korang lah kata teman aku sampai pagi. Tahu? Korang teman aku sampai pagi tau. Dah pagi tak apalah, aku boleh tidur sendiri. 3 hari je. 2 hari je kot. Sebab hari last tu dia balik awal rasanya. Kalau tak ada kerja habis.
naik kuda depan rumah, tempat main kuda. Wow, dia dekat sekali ya. Ada? Tak ada tu je kot. Oi. Taklah. Tak nampak lah. Ada. Beria. Ni tisu. Tak amat. Alah. Siapa suka single? Kan sedih tu. Pergi petang, gerak petang. Nak tempat kau. Tengoklah, dia lambat lagi kan. Tengok macam mana. Lambat lagi. Baru bulan lagi. Bulan 6 tu pun aku dah tengok dah macam tempat-tempat hotel semua kan. Banyak yang dah habis lah bulan 6 tu. Aku tengok-tengok. Ada lagi tinggal 2 bilik. Tak tahu macam mana. Ada yang tepi laut betul kan. Macam tapi je papan. Aku takut papan. Mana ada kan. Taklah, aku macam tak tenang hidup kalau aku duduk kat papan. Rumah papan. Langkawi tu. Sebab aku risau macam ada sesuatu. Aku nak, tapi aku takut. Risau. Aku cuba cari ada yang sebelah pantai juga, siap ada. Cantik. Tapi dia murah juga. Cuma 1 lebih je satu hari. 1 malam. Jadi itu yang nak penuh tu. 2-3 bilik lagi. Bulan 6. Berapa? Kat kampung ke? Makasih tau. Berapa apa? Dia macam kau buka pintu yang belakang tu, dia memang betul-betul dekat pantai tu. Cantik. 100 lebih. 100 lebih. 100 berapa belas? Benda apa? Bagi kucing. Tisu untuk mengadu ke? Masya-Allah. Tisu apa Yang dia punya mana? Ingat. Nak suruh diorang tidur sini ke? Itu kemaslah bilik. Baju banyak. Taklah, yang dekat atas tu je, dekat hanger tu. Mananya? Dah keluar ke semua baju dalam lemari tu? Mana nak ada lagi? Ada Ica. Kalau ni lah, kalau kita buat kuih. Kita buat kuih. Sekolah pula. Tak apalah. Dia tak nak. Dia nak tidur dengan akak dia. Makasih. Biar je lah.
Isnin je. Diorang sekolah hari Ahad. Dia tak bagi kata nanti aku tak kunci pintu lah, apalah. Ke? Beria lah. Orang kunci je. Bukannya keluar rumah pun. Bukannya keluar rumah pun. Dah kata tak kunci pintu. Berisi lah juga. Boleh tahan. Ni baju aku besar. Ni boleh ikat lagi, ikat kecilkan lagi. Tapi tak cantik. Macam gini je dah okey. Dengan ni pun besar ni, nampak ni ha. Dengan ni mesti besar. Sebab baju ni memang jenis kembang. Lawa lah juga. Apa? Mana sama. Jadi scuba. Kata besok bahagia. So makan banyak. Ada manis-manis. Dah habis dah aku makan manis-manis tadi. Habis dah aku makan. Dah lah, aku nak buka bulu mata. Aku nak bogel dah. Bogel dah mataku. Tengoklah. Kau tak ada bulu mata. Bogel dah mataku. Bye. Buat macam orang. Aku tak pernah pakai masa ni. Sebab aku tak rasa okey. Buruk. Itulah, bye. Makasih. Lupa makan memang saya tak, aku tak makan diet. Tirek. Bye, makasih. Jumpa besok-besok.